rezeki segoro. Pelik benar segoro. Segera ke? Bukan. Rezeki apa? Segoro itulah lautan. Rezeki lautan. Kalau anda inginkan rezeki anda seperti laut, luas seperti laut dan seperti laut yang laut Atlantik, laut apa semua laut dalam macam-macam lah tuan semua, maka inilah rezeki yang paling bagus sekali. Kalau anda nak, ada amalannya mudah saya tuan-tuan, amalan mudah, tetapi mempunyai impak kuat untuk menarik rezeki anda. Kalau anda seorang peniaga, insya-Allah anda boleh nampak ada segi omzet seharian. Omzet apa? Omzet itu apa? Hasil jualan kita. Omzet harian, omzet mingguan, omzet bulanan, omzet tahunan. Tuan-tuan boleh tengok peningkatan dari segi amalan ni, insya-Allah. Yalah, kita dari segi sudut zahir memang kita kena belajar dengan si tu, kena belajar dengan si pun ni, kena belajar dengan guru tu, guru ni, macam teacher ni kita belajar. Itu dari segi zahir. Tapi dari segi apa? Dari segi batiniah ni kita kena ada dan semua. Sebab apa? Sebab kita kena minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan dengan amalan, panggil rezeki segoro atau rezeki lautan dan semua, ini adalah satu amalan yang memang cun untuk anda. Nak mudah nak close deal, mudah nak, anda boleh tengok lagi ramai orang datang. Pertama kalau anda mengamalkan tempat anda meniaga tu, makin lama, makin ramai orang datang. InsyaAllah tuan. Jadi kalau anda nak, jumpa Ustaz pada 18.07 jam 9 malam dalam rezeki segoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.